Salam hormat, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor terima menghadap Datuk Lee Chong Wei, mantan pemain badminton Malaysia pada hari ini, 18 Mac 2025. Ini selaras dengan program pembangunan dan menaikkan sukan badminton negeri Johor seperti mana yang telah dijelaskan oleh Tunku Ismail sebelum ini bersama penyokong JDT. Kehadiran jaguh badminton negara ini sudah tentu dapat membawa perubahan besar terhadap sukan di negeri Johor, khususnya badminton. Turut hadir sama adalah Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor. Allah peliharakan Sultan.